Merpati terbang sekawan hingga sebentar di pohon jati. Mari membaca tambah pengetahuan, ilmu dicari bekalan diri. Nama saya Muhammad Al-Fatih Muhammad Novirus. Tahun 4 Bestari, SK Seri Payang, Ipoh, Perak. Buku ialah sahabat yang tidak pernah jemu memberi ilmu. Begitulah ibarat saya dengan buku. Di sekolah, saya merupakan pengawal sekolah. Saya dipilih kerana sikap tanggungjawab yang tinggi dan penuh dengan empati. Dengan sikap yang demikian, saya sentiasa hormat dan tidak teragak-agak untuk membantu guru-guru dan rakan-rakan apabila diperlukan. Dalam akademi pula, saya sentiasa aktif dan fokus sewaktu di dalam kelas bagi memastikan saya berjaya di dalam pelajaran. Buktinya, saya menerima anugerah TV terbaik 3 tahun berturut-turut dan Nilam tahap 1, hasil minat membaca yang tegar dalam diri saya. Ia membuktikan amalan membaca adalah aspek penting dalam kejayaan seseorang. Bagi kurikulum pula, saya aktif dalam pengangkat udara. Saya akan mewakili sekolah dalam pengenalan pengangkat udara bulan Jun akan datang. Saya juga telah dilantik sebagai AJK Kelab STEM dan ahli kelab kriket sekolah. Melalui aktiviti kurikulum ini, saya dapat meningkatkan keyakinan diri, kebolehan berkomunikasi yang lebih baik dan belajar bekerjasama dalam kumpulan yang tinggi. Di samping membina karakter sebagai pemimpin yang hebat di masa depan yang akan datang. Selain itu, saya juga telah terlibat dalam pelbagai pertandingan seperti pertandingan nasyid dan poster digital dan pembaca bestari. Sebagai seorang murid tahun 4, saya memiliki kelebihan diri yang amat tinggi, keyakinan yang tinggi, prihatin dan memiliki perasaan ingin tahu yang sangat tinggi. Pembentukan karakter saya ini banyak terbentuk daripada minat membaca yang amat mendalam. Buku kegemaran saya ialah koleksi Adikarya Nusantara, Hang Tuah, hasil tulisan Jaaf Taib, terbitan Institut Terjemah, dan buku Malaysia yang mengandungi 10 siri. Buku ini mengisahkan tentang seorang pahlawan Melayu yang terkenal, iaitu Hang Tuah, tokoh legenda Kesultanan Melayu Melaka yang sangat berani, bijaksana dan sentiasa kepada raja. Dalam buku ini, kita dapat mengetahui perjalanan hidup Hang Tuah bersama sahabatnya, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekyu. Mereka digambarkan sebagai pendekar yang mahir dalam ilmu persilatan dan sentiasa mempertahankan keamanan negeri Melaka. Perkara yang paling menarik perhatian saya ialah sifat keberanian dan kesetiaan Hang Tuah. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran dan ancaman, beliau tetap teguh mempertahankan maruah diri, bangsa dan negara. Sejajar dengan elemen madani hormat, keyakinan dan ihsan melalui buku ini, saya dapat memupuk peribadi menghormati dan ihsan sesama manusia, juga sentiasa yakin dengan keputusan yang telah saya ambil dan buat sehabis baik. Kesimpulannya, saya sangat mengesyorkan buku Adikarya Nusantara Hang Tuah
kepada semua murid kerana buku ini bukan sahaja menarik untuk dibaca, malah dapat menanam semangat patriotisme serta menghargai sejarah bangsa. Masa depan bermula dengan sebuah buku. Sekian, terima kasih.